The Running Man, seriously best gila. Aku bagi 4.5 bintang daripada 5 bintang. Boleh tengok dekat panggung wayang berhampiran dengan korang sekarang ni. Aku layan dekat GSC punya 4DX, memang shock. Mengisahkan tentang seorang lelaki ni yang very motivated nak ubah life family dia. Dia join satu reality game show dan untuk menang 1 bilion dekat reality game show tu, dia kena survive 30 hari sebelum dia di-kill oleh hunter yang ada dalam reality game show tu lah. So dalam masa yang sama juga, somehow dia berjaya jadi TV network punya favourite guy. So nak tahu dia berjaya ke tidak survive 30 hari tu, menang 1 bilion tu, korang kenalah tonton The Running Man. Apa yang aku suka, dia punya flow cerita daripada mula sampai habis. Walaupun banyak benda yang macam huru-hara, diorang berjaya susun supaya nampak fun. Memang nampak kecoh tapi tak rasa serabut. Prop yang diorang guna untuk nak portraykan time ataupun place setting tu memang nice. Production quality kat sini memang top notch lah. Dan lakonan Glenn Powell, seriously aku cakap, memang baik gila. Even aku kata best, kalau aku kena cari apa yang kurang dekat cerita The Running Man ni, mungkin satu je lah kot. Dia punya story dia tu, kalau fikir betul-betul tak adalah macam wow. Tapi sebab daripada mula sampai habis, ada je benda yang fun berlaku. So pasal tu, rasa best. Dan aku ada satu point extra lah aku nak share. Aku dapat vibe yang sama macam tengok Superman bila aku layan The Running Man ni. Yes, ini bukan cerita superhero, tapi vibe dia tu tak adalah nak kata totally sama pun. Cumanya bila bab yang macam penindasan, media control everything, seolah-olah macam The Running Man ni cuba sampaikan message yang double meaning. Dekat Superman tu nampak obvious sangat, tapi yang ni tak adalah nampak terlalu obvious. Macam aku cakap tadi lah, double meaning yang how media manipulate everything, rakyat tertindas, seolah macam situasi yang tengah berlaku dekat negara tembikai yang sekarang ni dijajah oleh negara pengganas.